Mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat Bersatu di Rumah Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin bermula pagi ini 14 Februari ketika kemeluk parti itu masih berlarutan berikutan pemecatan Datuk Seri Hamzah Zainuddin semalam. Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Muhammad Azmin Ali tiba di kediaman bekas Perdana Menteri yang juga ahli Parlimen Pagar itu untuk menyertai mesyuarat berkenaan kira-kira jam 9.40 pagi tadi. Sementara itu Hamzah yang dipecat daripada jawatan Timbalan Presiden dijangka menjelaskan hala tujunya pada satu sidang media di Ibu Negara pada petang ini. Ia berdasarkan notis jemputan kepada media yang memaklumkan ahli parlimen larut itu dijadual memberi taklimat pada jam 2 petang nanti mengenai masa depannya dalam politik. Hamzah semalam dilaporkan tidak hadir selepas dipanggil hadir ke prosiding bersama. Lembaga disiplin parti itu dijadual berlangsung di Ibu Pejabat Bersatu di Petaling Jaya dan setiausaha sulitnya Ahmad Ekwan Fadli memaklumkan ahli parlimen larut itu berada di Sydney, Australia. Hamzah yang juga ketua pembangkang parlimen turut didakwa terbabit dalam gerakan mengumpul akuan bersumpah SD bagi mengambil alih dan menukar kepimpinan bersatu ketika ini. Setakat ini difahamkan 17 pemimpin bersatu sudah dipecat keahlian mereka oleh lembaga disiplin parti.